Okey, jom kita mulakan. Pernah tak anda terfikir macam mana kalau sebuah kitab suci tu dia datang sekali dengan kunci untuk fahamkan isinya? Maksudnya, semua jawapan ada dalam teks tu sendiri. Nah, dalam perbincangan kita kali ini, kita akan bedah siasat satu hujah yang sangat menarik, iaitu dakwaan Al-Quran tentang autoritinya sendiri. Betul ke ia sebuah teks yang lengkap dan tak perlukan apa-apa lagi? Inilah persoalan utama yang akan kita rungkai. Bayangkan, sebuah kitab suci yang tak perlukan sebarang manual atau buku panduan lain dari luar. Sebab apa? Sebab ia sendiri dah direka untuk jadi kamus dan buku peraturannya sendiri. Macam mana hujah ni dibina? Okey, jom kita tengok. Okey, untuk jawab soalan tadi, kita perlukan satu cara, satu metodologi. Dan metodologi yang akan kita guna ni dinamakan tasrif. Apa tu tasrif? Senang cerita, ia adalah kaedah di mana kita biarkan Al-Quran sendiri yang jelaskan istilah-istilah dia. Macam mana? Dengan buat rujukan silang antara ayat-ayatnya. Jadi kita tak guna kamus luar, kita guna kamus dalaman Quran tu sendiri. Inilah cara kita akan siasat dakwaan teks ni. Baiklah, jom kita mulakan siasatan kita. Perkara pertama yang kita nak tengok ialah macam mana teks Al-Quran tu sendiri definisikan tugas seorang rasul dari sudut undang-undang. Adakah rasul diberi kuasa untuk cipta undang-undang baru? Atau adakah peranan dia sebenarnya jauh lebih spesifik? Dan inilah ayat yang jadi pusat kepada hujah ni. Ayat ni nampaknya macam meletakkan satu dan hanya satu tanggungjawab utama untuk rasul, iaitu Al-Balaghul Mubin. Maksudnya penyampaian yang jelas. Tapi kalau dari sudut undang-undang, apa maksud sebenar penyampaian yang jelas ni? Kat sinilah kita jumpa satu petunjuk linguistik yang sangat-sangat penting. Dalam bahasa Arab, struktur ma-ila ni dia bukan ayat biasa. Ia adalah satu bentuk pengecualian mutlak. Maksudnya, tiada apa-apa kecuali. Ia bukan sekadar cadangan, tapi satu batasan tata bahasa yang sangat tegas dan spesifik. Inilah sebenarnya kunci kepada keseluruhan hujah ni. Jadi, apa implikasinya dari segi undang-undang? Menurut analisis ni, disebabkan struktur ma'ilah tadi, tugas Rasul dihadkan hanya kepada penyampaian mesej. Tak lebih, tak kurang. Ini bermakna ketaatan kepada Rasul tu adalah sama dengan ketaatan kepada mesej yang dia sampaikan, iaitu Al-Quran. Hujah ini meletakkan Rasul sebagai pembawa mesej yang paling amanah, bukannya sebagai sumber undang-undang kedua. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana idea ni berkembang lagi. Seterusnya, kita akan siasat pula macam mana Al-Quran tu sendiri definisikan konsep-konsep penting dia. Kan tadi kita kata ia macam manualnya sendiri, jadi logiknya ia patut jelaskanlah apa maksud istilah-istilah penting macam hikmah dan sunnah, kan? Dan ini membawa kita kepada persoalan siasatan yang seterusnya. Dalam Quran, kita selalu jumpa gabungan kitab dan hikmah diturunkan bersama. Tafsiran yang biasa kita dengar, hikmah ni merujuk kepada tradisi lisan di luar Al-Quran. Tapi, persoalannya, adakah Al-Quran sendiri setuju dengan definisi itu? Apa kata teks tu sendiri? Dan di sinilah kita dapat jawapannya terus dari teks. Lepas Al-Quran senaraikan beberapa perintah moral macam jangan membunuh, jangan berzina, ayat tu terus cakap, itulah sebahagian daripada apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu daripada hikmah. Nampak tak? Al-Quran secara langsung labelkan ayat-ayatnya sendiri sebagai hikmah. Jadi, menurut hujah ni, hikmah tu bukanlah kitab lain, tapi kebijaksanaan dan logik moral yang memang dah ada dalam Al-Quran tu. Hujah ni jadi lagi kukuh bila kita tengok pula macam mana Quran guna istilah lain. Cuba kita tengok jadual ni. Perasan tak perkataan sunnah dalam Quran sentiasa secara eksklusif merujuk kepada sistem Allah yang tak pernah berubah. Tapi, bila sebut pasal Rasul-Rasul macam Nabi Muhammad atau Ibrahim, Quran guna perkataan uswah yang bermaksud contoh teladan yang baik. Contoh dalam mengikut kitab. Beza antara sistem dengan contoh teladan ni sangat besar dari sudut undang-undang. Okey, sekarang jom kita sentuh satu kritikan yang paling popular. Orang selalu kata, macam mana Al-Quran boleh lengkap tapi tak ada pun arahan solat yang terperinci? Atau, berapa rakaat nak solat? Kalau betul ia lengkap, mana manualnya? Tapi, di sinilah wujudnya satu percanggahan yang menarik. Sebab Al-Quran sendiri dengan jelas kata yang ia adalah mufassal, yang bermaksud diterangkan secara terperinci. Jadi, ini menimbulkan satu cabaran logik. Kalau teks tu kata dia terperinci, tapi pada masa yang sama kita tak jumpa butiran-butiran ritual tu,
apa sebenarnya kesimpulan yang patut kita buat? Okey, apa kata kita tengok satu contoh, zakat. Dalam Al-Quran, standard yang diberi ialah belanjakanlah al-af, yang maksudnya apa-apa yang lebih dari keperluan. Ia satu prinsip yang fleksibel. Tapi kalau kita tengok fix, tradisional, ia menetapkan satu peraturan yang tetap, 2.5%. Hujah yang dibawa kat sini ialah Al-Quran memang sengaja bagi prinsip yang luas, bukannya satu formula matematik yang kaku, supaya ia relevan sepanjang zaman. Jadi macam mana pula dengan ritual macam solat dan haji? Okey, hujah balasnya macam ni. Al-Quran tak turun dalam vacuum. Ia diturunkan kepada satu masyarakat yang memang dah pun amalkan ritual-ritual ni. Sebab ia adalah warisan dari ajaran Nabi Ibrahim atau milah Ibrahim. Jadi peranan Al-Quran bukanlah untuk mencipta solat dari kosong, tapi untuk membersihkan dan memperbetulkan amalan yang sedia ada tu daripada unsur-unsur syirik atau penyelewengan. Ini membawa kita ke bahagian terakhir siasatan kita. Okey, katakanlah kita terima hujah yang teks ni lengkap dan mencukupi. Apa pula pandangan teks ni sendiri terhadap sumber-sumber otoriti yang lain? Contohnya, macam mana dengan pendapat majoriti atau kitab-kitab lain? Pasal pendapat majoriti ni, Al-Quran sebenarnya bagi satu amaran yang agak keras. Ayat ni secara terang-terang cakap, kalau kamu ikut kebanyakan orang di muka bumi ni, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Sebab majoriti selalunya cuma ikut sangkaan, bukan ilmu yang pasti. Malah, kalau kita kaji lagi dalam, kita akan nampak satu corak yang konsisten. Setiap kali Al-Quran sebut pasal majoriti manusia atau aksarun nas, ia selalunya digandingkan dengan sifat-sifat negatif. Contohnya, majoriti mereka tidak mengetahui, tidak bersyukur atau tidak beriman. Mesejnya nampak jelas kan? Dari perspektif Al-Quran, sesuatu yang popular tak semestinya betul. Dan yang lagi menarik, teks Al-Quran tu sendiri guna perkataan hadis. Perkataan hadis ni dari segi bahasa maksudnya perkataan atau percakapan. Al-Quran guna perkataan ni dalam satu soalan retorik yang sangat tajam. Ayat tu seolah-olah bertanya, jadi dengan hadis mana lagi selepas Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman? Ia satu soalan yang mencabar pendengar. Bukan setakat tu, teks ni juga kritik amalan mencari hukum dari kitab-kitab lain. Ayat-ayat macam dalam surah 68 tu seolah-olah membayangkan yang tindakan ni sebenarnya didorong oleh keinginan kita untuk pilih-pilih hukum yang kita suka, yang sesuai dengan hawa nafsu. Bukannya betul-betul nak tunduk pada satu-satunya hukum Tuhan. Dan kemuncaknya, penggunaan sumber-sumber tambahan ni dikaitkan secara langsung dengan isu perpecahan. Teks ni memberi amaran, mereka yang pecah belahkan agama mereka dan jadi berpuak-puak, di mana setiap puak bangga dengan apa yang mereka ada, sebenarnya sedang melakukan satu bentuk syirik. Kenapa syirik? Kerana mereka seolah-olah telah berkongsi autoriti Tuhan dengan sumber-sumber lain. Jadi, lepas kita tengok semua bukti-bukti di dalam teks ni, kita kembali semula kepada konsep utama kita tadi, kedaulatan leksikal. Apa maksudnya? Maksudnya, inilah idea di mana Al-Quran, melalui bahasa dan istilahnya sendiri, mendakwa dirinya sebagai satu sistem yang lengkap, yang cukup dengan sendirinya dan berdaulat. Ia tak perlukan pengesahan dari luar sebab ia definisikan otoritinya sendiri dari dalam. Dan semua ini akhirnya membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat mencabar untuk difikirkan. Berdasarkan keseluruhan hujah yang kita dah bincangkan, kalau betul sebuah teks tu secara konsisten mendakwa dirinya sebagai satu-satunya sumber dan kayu ukur, jadi apa peranan tradisi? Adakah ia sekadar pembantu? Adakah ia sekadar catatan sejarah? Atau ia jadi sesuatu yang lain sama sekali? Inilah persoalan besar yang terhasil daripada analisis tekstual sebegini.